okey. Macam mana nak tengok aloe vera gel ni pure, asli dan sangat-sangat bukan aloe vera yang fake lah. Maksudnya bukan aloe vera tiruan. Okey. Dia kena ada seal ni. Kalau korang beli seal ni pun dah tak ada. Cuma yang putih ni aja. So maksud tu dah salah satu yang fake. Kemudian mesti ada kat atas ni. Ini 1 liter betul. 1 liter. Kalau tengok ingredient dia kat sini 974 ml adalah kandungan aloe vera saja. Daripada aloe apa? Aloe Barbanaceae Miller. Cuba sebut. Aloe Barbanaceae Miller. Boleh jadi CVM. Betul. Okey, 100% concentrating, maksudnya tak ada tulang binatang, tak ada drug, tak ada kandungan lain selain pada aloe vera gel saja. M ni adalah halal Ivanka. Ramai orang kat luar sana tanya Kak Vida, tak ada Jakim Kak Vida? Halo, Jakim Malaysia saja. Ivanka halal dunia. Sebab tu boleh masuk negara-negara Islam yang lain, Tunisia, Turki, Jeddah, Arab Saudi, Dubai dan Mekah juga. Kalau letak kat Mekah, Jakim kenal orang Mekah? Tak kenal. Kerana tu halal ni halal Ivanka. Macam tu cara nak terang kepada customer. Sebelum dia tanya, kau dah cakap dulu kakak. Jadi tak ada isu Jakim lah. Okey, KKM. Kita ada KKM kat sini. Kita ada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini stiker dia KKM. Ada nombor siri juga. Okey, Kak Vida cerita pasal botol dulu. Sebab korang ni kadang-kadang nak pergi buat demo, kau cakap saja je. Itu dah tak closing. Aku ni senang je nak dapat VIP buat top recruiter. Kan, Jason kan? Itulah kan cerita ni, biar korang belajar. Okey, seterusnya ingredient dia kat sini aloe Barbanaceae Miller. Okey, Kak Vida, habis kan nampak kalau aloe vera je kenapa tu ada air? Kan Kak Vida dah cakap aloe vera ada air. Jadi air tu keluar daripada aloe vera tu sendiri. Dah goncang dia berbuih dan dalam ni ada serat dia. Ada aloe veranya. Bukan air kosong. Okey, nampak aloe veranya? Lepas dah minum buat apa? Letak kat bawah tu, tutup rapat-rapat, letak sebelah katil. Pagi bangun minum, baru tak lupa. Kalau rasa macam lupa-lupa, masuk peti ais. Supaya warna tak berubah, rasa tak berubah jadi gelap. Nanti dah gelap kau tak nak minum pula. Kenapa gelap ni pula dapat boleh minum basi katnya. Kan? Okey, itu cara penyimpanan dia, okey? Macam mana dia bertindak? Macam gini. Okey, Kak Vida tunjuk sikit. Ini ada elektrik. Aku dah kena hari tu. Bang, kita keluar. Kejap ya. Testing 1, 2, 3. Kat mana pelak dia tak hidup ke? Kejap. Tenaga yang sudah. Ini tenaga. Maksudnya positif, negatif. Okey, ini air masak kat rumah Kak Vida langsung tak ada tenaga. Maksudnya dia hanya bagi korang minum rasa kenyang saja. Tak ada mineral, tak ada apa-apa pun ingredient yang baik-baik untuk dibagi kat korang bila air tu tak ada tenaga. Tapi aloe vera gel, tenaga dia sangat tinggi. Kat sini lah korang boleh ada tenaga sepanjang nak berpuasa. Dia bagi korang tenaga booster yang kau tak ada nak tidur je. Lepas subuh tidur, lepas subuh lagi tidur, lepas zuhur tidur. Puasa kau tu jadi makro. Kan? Cuma kau tidur je. Baik kau tak payah puasa, kau makan je nasi biryani. Kan? Nampak ni? Aloe vera gel. Bila tak ada tenaga macam ni, tak payah susah hati. Contohlah kita nak campur dengan air sikit. Boleh je, tapi tenaga dia tak banyak sangat. Berbanding kalau kau minum pure aloe vera gel saja, tenaga dia sangat tinggi. So permulaan jangan minum campur dulu. Minum je berapa banyak yang kau boleh minum. Kalau rasa nak ikut sukatan, nak jimat-jimat sebab mendekut kan, kau minum dah setengah gelas. Yang disyorkan 60 ml pagi dan malam. Okey, lagi satu, macam mana aloe vera ni dia bagi kau selain daripada tenaga, dia bersihkan usus kau. Tak adalah lebihan yang 2-3 inci ke depan. Bila mengandung, tak beranak lagi ke tak? Saya lelaki. Memang saya perlu bonceng macam kan handsome. Itu bukan aset boron penyakit. Yang perempuan pula, alah bonceng sebab saya kan anak 4. Halo apa anak 4 juga tak ada macam kau. Kenapa minum aloe vera? Nak bagi shape balik, nak bagi cantik balik, minum aloe vera. Okey? Dia bagi perut kita jadi molek semula. Cara dia macam mana? Macam mana aloe vera boleh keluarkan toksik berlebihan tadi? Toksik yang tak mungkin jadi racun bila kau minum aloe vera ni. Okey? Ini contoh perut kanak-kanak yang minum susu mak dia je. Maksudnya dia lahir-lahir badan dia dah sangat beralkali. Dia tak makan apa-apa, minum susu mak dia sahaja. Tapi once bila dia dah makan nasi biryani, apa je tak makan kak? Tolak batu makan je kita ni kan kak kan? Nasi biryani. Lagi apa? Mamak teh tarik satu. Warna tengah malam roti canai. Okey, kari kepala ikan. Puasa siang hari, malam hari tak puasa. Mari kita moreh.
Orang kata melantak. Itu dia. Ini contoh bahan pengawet, bahan perasa, bahan pewarna yang ada dalam makanan kita. Apa saja yang korang makan. Okay, Kak Vida kenapa pakai usus dia mes ni? Kak Vida tolong cuci kan? Boleh keluarkan usus ni kakak? Kalau usus ni kita boleh keluarkan hantar kat lobi dalam kita buat. Betul? Ya, betul. Baju ni kalau dah 3 hari busuk kau nak pakai lagi? Tak. Basuh kat mana? Mesin basuh kan? Mesin basuh. Okey. Usus boleh keluarkan masuk mesin basuh? Tak. Jadi cara dia macam mana? Allah dah jadikan tongkat sakti dalam pasu. As-Sabir, penawar segala penyakit. Ada dalam Sunnah Abu Daud menyebut dia adalah penawar. Jadi gunakan. Bahasa Arab dia As-Sabir kakak. Bahasa orang putih dia aloe vera. Orang Jawa cakap lidah boyo. Okey? Okey, ini contoh usus kanak-kanak tadi. Yang ini usus kau yang dah makan macam-macam je. Apa yang kau tak makan? Elak batu dengan kayu je. Semua. Bahan pengawet, bahan perasa, bahan pewarna. Macam inilah. Nasi ayam, nasi lemak, nasi biryani, ayam masak kicap, kari kepala ikan, kari kambing 40 hari. Inilah usus kau. Kalau Kak Vida 46 tahun macam ni usus Kak Vida. Apa yang Kak Vida tak makan? Siapa yang umur lebih daripada Kak Vida? 60. Kak Syimah. Kak Syimah mengaku. Yang muda daripada Kak Vida mungkin lagi gelap pada ni. Kan? Ada kan? Cuma kita tak nampak je. Kalau perut kita transparent, kita nak makan lagi. Weh, hitam weh. Nak aku makan. Betul? Okey, kita rasa macam kita nak buang air besar. Sebab tak berak dah ni. Sembelit. Kita minum air masak banyak-banyak. Kata nenek Kak Vida minum air masak banyak-banyak. Berak nanti. Itu semua berjoh. Rolling je. Tak jadi air masak ni. Langsung tak jadi. Okey? Aloe vera. Dia ada saponin. Sabun semula jadi. Hari ni awak makan nasi biryani. Nampak? Dia cuci. Awak makan kari ayam. Dia cuci. Awak makan apa saja, tak kisah. Istilah melantak tu ada sebenarnya. Sebab kita suka makan kan? Tapi berpada-pada. Sebab kita ada benda yang kita boleh bersihkan. Nampak? Bila dah cuci, nampak? Esok makan lagi tak? Makan. Tak, bila saya darah mati esok tak makan. 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 Dia tak sangkut. Kenapa tak sangkut? Dah bersih. Sebab dah bersih dicuci. dan dilindungi. Dah bersih dah. Aloe vera tadi ada sifat saponin. Sabun semula jadi yang Allah jadikan memang tujuan dia mencuci dan melindungi. Ini usus awak. Ini usus isteri atau suami awak yang awak tak bagi minum. Tak bagi minum. Tak bagi minum sebab kedekut. Sayang duit, minum seorang-seorang. Kita balikkan. Dia masak, dia makan. Isteri masak, suami makan. Makan. Yang saya dah masak yang tak makan nanti kecil hati. Makan. Jadi ni usus suami, ni usus kau. Sian tak suami tak apa, suami pergi dulu jium kata dia. Jadi jangan macam tu, bagi aloe vera ni semua orang minum. Daripada kanak-kanak, anak sikit tak apa, yang penting hari. Hari. Nampak? Tepuk tangan sikit.